Pada hari ini, dalam tahun 2000, Majlis Perasmian Pelabuhan Tanjung Pelepas diadakan di Gelang Patah, Johor. Pelabuhan ini merangkumi 6 dermaga yang secara keseluruhannya berkepanjangan 2.16 km. Ia turut dilengkapi dengan 18 kren pelabuhan jenis Superpost Panamax yang mempunyai kemampuan mengangkat beban seberat 40 tan dan jangkauan sehingga 53 meter. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan sejumlah 58 unit Rubber Tired Gantry Crane RTG. Kerajaan turut menjadikan kawasan ini sebagai status zon bebas, maka segala urusan dalam kawasan pelabuhan ini adalah bebas daripada cukai dan duti custom dan beberapa duti lain.